Kenapa suka simpan benda yang berisiko? Risiko besar sebenarnya bila simpan duit kertas ni. Ramai yang takut nak simpan emas. Tapi bagi mereka yang berilmu, mereka lebih takut nak simpan duit kertas mata wang fiat ni. Jom saya kongsikan risiko simpan duit kertas. Yang pertama, dimamah inflasi. Inflasi sekarang 2.5% dekat Malaysia. Yang kedua, hilang nilai disebabkan spekulasi. 3, hyperinflasi. Yang ni banyak berlaku dekat luar negara tapi kita masih lagi patut ambil pengajaran. Yang keempat, risiko bank run. Tak boleh keluarkan simpanan. Yang kelima, risiko kena scam. Yang keenam, risiko terjebak skim cepat kaya. Yang ketujuh, risiko duit habis. Bila ada duit yang banyak tapi tak ada ilmu, duit yang banyak pun boleh habis. Yang ke-8, risiko duit terbakar. Ke-9, risiko dimanipulasi. Yang ke-10, risiko duit dimakan anai-anai. Yang ke-11, risiko duit hilang dicuri. Walaupun simpan dalam bank, tiada jaminan yang terjamin. Dekat bank pun simpan duit boleh hilang dalam sekelip mata sahaja. Dengan hanya kita tekan satu pautan, duit boleh hilang macam tu saja. Yang ke-12 yang paling bahaya, risiko kebocoran wang. Sekarang ni tak perlu keluar rumah pun duit boleh habis sebab tertagih berbelanja online. Tapi sebenarnya simpanan emas pun ada risiko juga, risiko hilang ataupun kena curi. Jadi kesimpulannya, pelbagai bentuk simpanan kita bukan hanya simpan dalam bentuk duit semata-mata ataupun simpan dalam bentuk emas semata-mata. Adakan simpanan dalam bentuk duit untuk simpanan jangka masa pendek dan simpanan emas untuk simpanan jangka masa panjang. Nak bermula simpanan emas di Public Gold, bermula RM100 dan ke atas, boleh klik link bio. Saya bantu sebaiknya, insya-Allah.